Bila PAS hentikan kerjasama dengan Bersatu, ramai yang tertanya-tanya apa dah jadi dengan Perikatan Nasional. Okay, cerita dia macam ni. Saya bagi satu analogi. Ada satu kumpulan manusia ni, dia buat rumah. Rumah tu digunakan untuk perjumpaan, meeting, aktiviti bersama, dan tiba-tiba ada dua orang ni bergaduh dan dia orang nak hentikan, tak nak kawan dah lah. Tak nak kawan dah. So, jiran-jiran tengok, dia akan soalkan adakah rumah ni akan terbiar, tak jadi musnah. Dan hakikatnya tak macam tu lah, sebab rumah tu ada penghuni yang lain, dan penghuni tu boleh mengembangkan, membina, mengukuhkan lagi rumah yang sedia ada tu. Macam itulah yang Dr. Sam bakal statement 2 hari lepas berkenaan Perikatan Nasional ini masih wujud dan akan mengikut tertib perlembagaan yang termaktub dalam Perlembagaan Perikatan Nasional. So jangan risau, hari Rabu ni akan ada mesyuarat yang akan menentukan jalanan seterusnya Perikatan Nasional. Dan kita tunggu dan lihat, semoga ada sinar bahagia untuk Perikatan Nasional, khususnya di negeri-negeri di seluruh Malaysia. Assalamualaikum.